yang kita jawab dulu. Kawan yang call kita, Betul. dia patut bagi salam dulu. Ya, betul, saya betul. setuju. Cerita pasal silent call, panggilan senyap. So, apakah yang dikatakan sebagai panggilan senyap itu, Tuan? Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi, salam Jumaat. Silent call ni dijadikan satu isu yang hangat pada ketika inilah, kerana banyak orang dapat panggilan tiba-tiba dia senyap kan. Ya, itulah. Dia akan hello. Siapa ni? Cakaplah. Ya. So dalam waktu kita cakap tu, sindiket ni dia ada device, dia akan rekodkan kita punya suara. Daripada suara kita tu dia perlukan the minimal is 3 to 5 second. Baik. So dia boleh tiru melalui apa yang kita cakap ni, tengah cakap ni. Ya. Dia akan create ayat. Contoh nanti teragak-agak dia akan buat panggilan kepada parent kita. Abah, Alung ni urgent nak pakai duit 500 masuk ke akaun kawan abah ni, masuk ke akaun Alung ni, akaun sekian. So suara kita akan ditiru. So bila parent kita dapat call, macam suara anak aku ni. Ya, betul. So dia pun transfer lah. So menyumbang kepada jenayah komersial.